Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2024. Set 1, kertas 2, soalan 4. So, tajuk dia fungsi kuadratik. So, Raja menunjukkan satu lengkung lah, bersilang dengan satu kali lulus ini pada dua titik yang berbeza. So, dia minta kami cari jualan nilai M dengan kaedah garis nombor. Okay. So, dua persamaan ini kami samakan mereka. So, maksud MX plus 6 sama dengan negatif X square plus 2X minus 3. Okay. So, sini kami mau rearrange. So, kami akan dapat X square tambah M minus 4X plus 9 equal to 0. So, mereka bersilang pada dua titik yang berbeza, bermaksud B square minus 4AC will bigger than 0. So, bermaksud M minus 4 square tolak 4, 1, 9 lebih besar sifar. So, bermaksud M square tolak 8M tolak 20 lebih besar ni. So, faktor M plus 2, M minus 10 lebih besar sifar. So, garis nombor. Okay. Ayah, mau bawah sikit. Okay. So, sini negatif 2. Sini 10 lah. Okay. So, sini saya letak M plus 2, M minus 10. So, sini mau letak tanda dia lah. Okay. So, untuk X lebih kecil pada negatif 2, bagi M minus 2 kami akan dapat negatif plus plus. So, ni negatif, negatif, plus. Okay. So, sini hasil dia, hasil darab negatif, negatif, plus, plus, negatif, negatif, plus, plus, plus. Okay. So, dia mau lebih besar sifar. So, bermaksud kami ambil sini dengan sini. Tapi, M dia adalah kalau ikut gambar raja lah. Sebab dia ada beri gambar raja. So, kami pun ikut. Kalau tak ada beri gambar raja, kami duduk pun ambil lah. So, dia ada beri gambar raja. M lebih kecil daripada sifar. So, bermaksud untuk sini kami ambil M lebih kecil daripada negatif 2. Okay. So, B1 tu dia suruh kami lakarkan graf bagi ni. Okay. So, lakar kami test dia ada pindasan X atau tidak. So, kami mau test dulu. So, GX sama ni. So, kami boleh kembangkan lah. So, kami akan dapat X square plus 10X plus 25 minus 48. So, dapat 3X square plus 30X plus 27. Sama 3X square plus 10X plus 9. Sama 3X plus 1X plus 9. Oh, dia ada pindasan X. Okay. So, kami lagi mau pindasan Y pula. So, apabila X sama sifar, so GX sama dengan ni ini. Okay. So, sini kamu akan dapat 7. Okay. So, semua maklumat sudah ada, kamu boleh lakar dah. Okay. So, agak-agak dia akan macam mana ya. So, dia bentuk happy kan. Lakar ni dahulu. Okay. Then, agak-agak sini. Then, something like this lah. Okay. So, X, GX, and 27. This one is negative 5, negative 48. This one is negative 9. This one is negative 1. This one is 0. Beri tajuk dia. GX sama dengan ni. Okay. So, yang ini B2. SX sama ni. So, nyatakan juga nilai P tangen Q jika graf X berada di sebelah kiri GX dan kedudukan titik minimum SX lebih rendah. So, agak-agak dia graf dia mungkin macam ni lah. Okay, agak-agak lah. Okay. So, kami tengok P dahulu. Juga nilai P. Okay. So, apabila graf dia semakin ke kiri, tapi untuk graf happy lah. So, bermaksud nilai P dia akan macam mana? Kalau ini kami bandingkan original dia adalah positive 5 lah. So, bermaksud P dia akan lebih besar daripada 5 .
konsep tentang perubahan untuk ini kamu boleh lihat pada buku teks lah. Okay. Tengok Q pula. Dia cakap kedudukan titik minimum HX lebih rendah daripada GX. So ini kami tengok pada bahagian sini. So dia cakap lebih rendah. So bermaksud Q dia adalah lebih kecil daripada negatif 48.